Allahu Akbar. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah sekali lagi MAPIM Malaysia dijemput untuk menutup tirai Ramadan 2025 ini. Kita ke Masjid Datuk Kelana Petra Lela Muhammad Yusof. Kita mulakan program kita di masjid ini dengan iktikaf seawal 2 pagi. Kemudian Qiyamul Lail yang dibawa khas oleh Syekh Karim Al-Makki. Dan kita berhenti sebentar untuk kita sajikan kepada jemaah dapur Ramadan oleh bas Mobile Kitchen MAPIM. Lebih 700 pack makanan untuk sahur. Kita akhirkan program kita dengan kuliah subuh daripada Ustaz Ilyas Ismail. Akhir kalam saya dari Ummah untuk Ummah 365 hari.